Salam sejahtera dan selamat datang ke video penerangan SMA Sistem Mazlan Abbas. Video kali ini saya nak terangkan macam mana komisen ini dibayar. Alright, komisen ini dibayar terus ke dalam akaun tuan-tuan. Pertama sekali, untuk pastikan tuan-tuan dapat komisen, okay, pastikan dalam member area, akaun tuan, member area tuan Excel, tuan dah telah masukkan bank account. Yang itu wajib kena tahu. Okey. Macam mana nak masuk member area Tuan Excel? Tuan-tuan kena masuk ke www.tuanexcel.com. www.tuanexcel.com. Okey. Saya tunjukkan kat sini. Type dekat atas ni Enter. Klik dekat Tuan Excel user login ni. Dekat login ID ni masukkan IC ya. Jangan member ID tuan masukkan. Ini IC. Lepas tu password ini tuan masukkan password sementara. Kalau first time masuk 1 2 3 4. Kalau tuan dah tukar tu tuan kena masukkanlah password yang tuan masukkan. Masukkan password temporary 1 2 3 4. Klik login. Lepas tu tuan-tuan klik dekat member care ni. Apabila tuan dah klik dekat member care ni, pergi dekat my profile. Dekat bawah tu ada bank account information. Masukkan nombor bank, bank account name dan bank name. Okey, tuan-tuan boleh pilih apa bank yang ada kat sini. Agro Bank, Afin Bank, semua adalah tuan-tuan. Okay. Apa sebut je nama bank dalam Malaysia ni, semua ada. Okey, semua bank boleh masukkan. Sumitomo Bank pun ada. Okey. Kuwait Finance House pun ada. Yang major, Afin, Agro, Raji ni semua adalah. CIMB, Citibank. Tuan-tuan boleh masukkan bank ini. Dan pastikan, pastikan 10 kali. Jangan silap. Okey. Dah betul-betul masuk tu. Save. Okey. Dah save. Dah selesai dah. Okey. Tadi dia ada fast track bonus. Okey. Fast track bonus ni dibayar. Ni contohnya 1 bulan. Alright. 1 hari bulan. Ini katalah 31 hari bulan. Kalau tuan-tuan menaja daripada 1 hingga 15. Yang level 1 tadi. 1 hingga 15. Mungkin tuan-tuan taja 3 orang. Contoh dia. Kat sini tuan-tuan taja 3 orang. Direct sponsor level 1. Commission fast track bonus ni akan dapat pada hujung bulan. Kalau 3 orang kali dengan kalikan dengan 20, tuan-tuan akan dapat RM60 kat sini. Tapi tuan-tuan bila tuan-tuan cek, tuan-tuan tak dapat 60, dia akan tolak RM3. Okey. Ni bank charge lah. Jadi tuan-tuan boleh tengok transaction, tuan-tuan akan dapat RM57. Okey. Kalau dapat seorang sekalipun dapat RM20, dia akan tolak RM3. Jadi tuan-tuan akan dapat RM17. Untuk 2 minggu seterusnya, daripada 16 hingga hujung bulan, okey. Kalau tuan-tuan menaja sini, tuan-tuan taja 5 orang lah katakan. Yang 100 tu, tuan-tuan akan dapat lebih kurang tengah bulan depan. Alright? Tengah bulan depan. Jadi, tuan-tuan akan dapat 100, tapi tuan-tuan tengok dia tak ada 100, tuan-tuan akan dapat RM97. Okey? Jadi, lebih kurang 2 minggu lah. 2 minggu, bonus itu akan dibayar. Tapi kadang-kadang tak sampai 15 pun tuan-tuan. 10, 11 sudah masuk dah komisen dia. Okey. Tapi senang, kita target adalah 2 minggu selepasnya. So, ini daripada segi bonus fast track. Untuk top up komisen pula. Komisen top up pula. Ini awal bulan 1 hingga 31. Semua komisen, komisen 6.311 ke 10.313 ke tadi, semua komisen ini akan dikumpulkan dan akan dibayar pada 21 hari bulan hadapannya. Okey, kalau ini bulan 1, semua komisen dalam bulan 1 ni akan dikumpulkan dan dibayar pada 21 bulan 2. Macam tu. Bulan 2 pula bayar 21 bulan 3. Dengan syarat komisen yang terkumpul 6.311 tadi tu mesti kena lebih besar daripada RM30. Kalau dia tak di bawah RM30, dia akan carry forward. Okey? Carry forward. Dan itu mengenai commission top up.
Dia ada satu lagi commission, tuan-tuan. Yang ini dia panggil bonus tahunan. Bonus tahunan ni, kalau tiap-tiap bulan commission tuan tu katalah dah ada berapa sekalipun, RM100 lah katakan. Okey. Network tuan-tuan dah besar. Ataupun 1,000 lah senang cerita. Okey, 1,000. Commission top up tadi setiap bulan 1,000. Tapi bulan itu tuan ada taja tambahan satu orang di level 1 tuan. Untuk bulan itu tuan akan dapat, kalau taja seorang dapat 5% daripada 1,000. Ni tambahan ekstra. Ekstra daripada 1,000 ni. Dia tak kira lah 1,000 ke 2,000 ke 100 ke. Kalau bulan tu tuan taja seorang, tuan akan dapat 5% daripada commission top up. Untuk bulan tu. Kalau taja 2 orang, dapat 10%. Taja 5 orang, level 1, tuan-tuan akan dapat 15% daripada commission top up. Kalau taja 10 orang, dapat 20% daripada commission top up tambahan untuk bulan tersebut. Dan bonus tahunan ini, commission-commission yang bulan-bulan tadi tu, setiap bulan tu dia akan kumpulkan, bulan 1, bulan 2, bulan 3, kumpulkan sampai hujung tahun, sampai bulan 12, dan jumlah commission itu akan dibayar pada 21 hari bulan Januari tahun hadapannya. Okey. Ini macam bonus lah. Orang kerja pun ada bonus, kita buat bisnes ini pun ada bonus juga. So, ini adalah 3 commission yang dibayar oleh Tuan Excel. Yang saya terangkan tadi ini adalah cara-cara Tuan Excel bayar commission kepada kita. Saya harap video ini dapat membantu dan kita akan jumpa di video yang seterusnya. Terima kasih.